orang masuk syurga kebanyakan majoriti orang miskin. Yang tak nak cakap lah. Benar. Cuma ni pemikiran aku lah. Sepanjang along the way aku nak tahu sini. Orang-orang kaya ni kau nampak bahagia sebab apa? Allah bagi apa? Istidraj Apa? Istidraj Istidraj Dia ada untuk dua orang lah. jahat. Istidraj tu Untuk orang jahat. Yelah, tadi boleh tu Tapi orang kaya tak ada jahat semua. Tak lah. Mostly nak kaya kena jahat tu. Dalam dunia sekarang ni macam tu. Itu ayat aku. Mostly Ayat aku. Mostly yang kaya memang jahat. Betul. Kau nak start jadi kaya memang kau kena jahat. Betul. Kau kena Sebab kejap. apa? Duit Sebab tu sebenarnya bukannya benda yang betul pun tu. Sebab selalu aku cakap kan kat member aku kan. Sebab kita baik. Sebab tu kita tak kaya. Sebab tu kita tak kaya. Saja je jahat. Sebab kau tanya orang kaya, Kau makan duit macam orang. mana kau boleh turn to 1 million jadi millionaire? Flip Flip kan. Mesti ada benda Dia yang tindas lah. dia ada buat something. Makan gaji bekerja. Kita tak tahu ada. Ada orang macam tu lah. Kau something kau kena Mesti ada kena tindas orang. Saingan macam orang. Susah nak 100% jujur lah. Faham. Kalau kau nak kaya itu je lah. Kau nak tak nak kau kena belajar untuk menipu. Melainkan kau betul-betul follow agama. Benar. Allah bagi rezeki kau murah kan. Melipat-lipat dia. Tak kau kaya kat sini kau kaya benda lain. Benar. Itu je. Yang ni kita kena tarik orang yang betul. Sebab Betul. banyak je orang yang bagi masa untuk agama kan. Bila dia korbankan harta dia untuk agama, dia ingatkan harta dia makin berkurang.